Apalah bocor-bocor macam ni kan. Saya patutnya dah lapar. Malas pula nak beli makanan kat sini. Apa kata kita beli? Order je dah kan senang. Apalah saya ni. Okey, sekarang kita buka aplikasi dulu. Okey, kat Grab. Okey. Aku pergi order ayam 1 dengan burger 1. Okey, sudah. Mana Grab ni? Tak sampai-sampai pula tu. Saya dah bagi location kot. Saya ada. Tadi, abang tadi ada kerja sikit. Motor abang rosak. Nah, burger ni. Okeylah bang, tak apa. Saya elok je. Tapi, kenapa abang jalan kaki bang? Bang, tadi ada seorang budak. Abang nak colek lah, tapi tak jadi. So, kamulah jadi mangsa. Ya! Afi. Aduh, apa lagi kau ni Orang tengah ni cuci pinggan. Sibuk lagi kau tanya. Semalam dah tanya, sekarang dah tanya lagi. Apa lagi? Alah, relax lah Afi. Ni, saya ada berita sangat penting ni tau. Ni, saya tengok kat berita tadi. Seorang budak terkorban sebab order makanan je. Tak faham kenapa. Hari tu saya dah tengok dah berita tu. Sebab ada budak yang order makanan tapi tiba-tiba kena korban. Tak tahu kenapa. Alah kau ni. Kau ingat tu real ke? Itu fake je lah. Kau ni. Mana ada berita macam tu? Kau ingat Grab tu baik je. Order makanan je Grab tu akan datang punya. Apalah kau tahu lah. Itulah sebabnya. Tapi Grab tu dia pergi bunuh budak tu. Saya tak tahu kenapa. Atau dia pergi colek je. Lah relax je. Saya tak percaya punya. Mungkin itu hanya penipuan. Saya pun tak tahu. Tapi pagi nanti malam esok kita akan siasat ya. Ya ke? Nak pergi siasat? Wow! Tak pernah saya kena siasat ni. Best sikit ni. Buat macam paranormal pun. Best tu. Macam. Kan dah bagus. Ni, kau tahu ni. Aku ada install satu game. Bukan game. Aduh, apalah aku ni. Ni, satu video ni. Dia boleh cari mana hantu tu. Dia tu kat mana. Aku baru je install kat phone, kat tablet. Abang. Afi. Itu saya punya tablet. Janganlah install kat phone kau je lah. Aduh, buka balik. Aku nak pergi buang balik. Kau ni. Kau install kat phone kau. Sorry lah. Tak apa. Esok malam kita terus paranormal, okey?